Alhamdulillah, so sekarang kita dah sampai di Budapest, Hungary. Train station dia ni unik dan old school, tapi apa yang buatkan vibe dia scary adalah orang lokal dia. Diorang sangat-sangat tak mesra ya. Kita orang nak on the way pergi check in to our Airbnb. Kita dah check in Airbnb Budapest. So this is our home. Toilet. So ni kita punya living room and also kitchen. Ini toilet, shower and toilet. So sini bilik kedua. Bilik ketiga. Bilik keempat. So sini pun ada shower. In Budapest, day 2. Hello guys, sekarang kita berada di Budapest. Kita sampai semalam lagi. So hari ni pagi kita nak jalan-jalan Budapest. Kita nak tour satu Budapest. Satu Budapest. Satu Budapest. Bukan. Dia punya pekan lah bandar dia. So sekarang sejuk jugalah. Rasa-rasa mulut. Tengok suhu pun. Suhu baru 6. Suhu baru berapa? 5. Kita tengok suhu berapa. Baru 6 tapi sejuk. Tapi sebab pagi kot. Sebab tak ada cahaya matahari. Sekarang kita orang nak ke bridge Budapest. So kita orang jalan kaki untuk ambil bus dekat stesen. And then dekat Budapest ni kita orang ambil 3 days pass tau. So senang sikit lah kita orang nak gerak ke mana-mana. Untuk pass ni boleh pakai untuk apa-apa jenis public transport, tram ke, bus ke, underground, semua boleh pakai. Gunakan pass yang sama. Okay, now kita orang dah sampai bridge. Tapi kita orang ni terlajak pula. So sekarang kita orang kena cross balik untuk ke sebelah sana. Kat Budapest ni tak tahulah, sejuk dia lain macam. Walaupun suhu dia tak terlalu sejuk, just 6 je, tapi dia punya sejuk tu rasa sampai ke tulang. So kalau kau tak pakai glove tu memang sakit semua tangan-tangan, jari-jari tu. Actually boleh je ambil bus balik untuk cross the bridge, tapi kita orang ambil peluang lah untuk jalan dekat atas bridge ni sambil tengok view sungai ni. Cantik weh, nice gila view dia. Sambil-sambil jalan dalam keadaan sejuk tu tak terasa sangat lah walaupun jauh kan. Chamber yang kita orang lalu ni tempat yang paling famous dan paling ikonik dekat Budapest ni. Diorang kata jambatan ni adalah simbolik penyambung antara Buddha dengan Pest. And then jambatan ni dah beratus tahun tau. Dia start dibina dari tahun 1840. So maknanya dah beratus tahun lah. Tapi korang tengok still kuat dan kukuh. Jadi kebersihan dia pun memang bersih lah. So memang diorang jaga jambatan ni. Sekarang kita orang dekat bridge Budapest Bridge. Dia sama lebih kurang macam London punya bridge, tapi dia lebih old school lah, cantik lah view dari bawah. Barulah nampak full bridge dia. So that's why kita orang sanggup cross daripada sana untuk ke sini. Tengok budak ni enjoy main batu. Sukalah dia tu, tak duduk dalam stroller. Dekat sini memang view dia cantik lah. Tapi kena extra pemantauan je kalau korang bawa anak kecil. Sebab dekat tepi river tu tak ada fence. Kalau dia pergi main kat tepi tu sangat-sangatlah bahaya. Dari Budapest Chain Bridge, kita orang ambil bus dan turun dekat atas ni. Yang ni kita orang nak menghala ke Buddha Castle. Sepanjang perjalanan dekat atas ni memang semua tempat dia cantik. Even belakang bangunan dia pun cantik untuk OTD. Memang sumpah cantik gila dan kawasan dia sangat-sangat bersih. So this is the view
Ada setengah pokok tu masih ada daun, so still nampak autumn dekat situ. Dan ada yang dah tak ada daun lah, sebab kita orang pun datang pada musim winter. And then dekat atas ni pun ramai juga turis. So macam korang boleh tengok, ni lah view dia sepanjang perjalanan untuk ke Budapest. Sebab kita orang daripada bus station tu kena jalan sikit untuk ke Budapest tu. Menurun sikit lah. Nasib baik menurun bukan hiking. Kat sini dulu Istana Raja Hungary, tapi sekarang dah jadi salah satu tempat tarikan pelancong dekat Budapest ni. So memang ramailah turis kat sini. Memang setiap sudut kiri kanan pun memang turis je. And then dekat atas ni ada Christmas market. So ada macam-macam orang jual, ada makanan, ada souvenir, macam-macam lah. Memang worth it naik ke atas ni, dengan view dia. And then daripada atas ni boleh tengok satu Budapest. So tapi kita orang tak lama dekat atas ni sebab memang sejuk gila, angin dia tiup kebas muka-muka. Dekat Hungarian market, tengah minum hot chocolate. Dan now kita orang nak gerak ke Primark Budapest. Dekat Budapest ni ada satu je Primark. So kita orang nak ambil underground ke sana. Mencanak dia punya eskalator terpanjang dan paling tercanak sekali. Kau tengok dia menurun tu, memang gila weh. Scary. Underground station yang ni memang tak ada lift. So nak tak nak, kita orang kena angkut anak-anak punya stroller tu turun eskalator ni. Now kita orang dah sampai dekat Mall Budapest ni. Lega weh sampai sini. Ada heater kat dalam tu. So dah tak perlulah pakai baju winter coat. Dekat dalam ni bukan setakat ada Primark je, ada macam-macam lagi brand. So kita orang singgah dekat MK. So not bad sale dekat sini. Dan harga dia memang banyak sangat different dengan Malaysia. Day 3 in Budapest. Ni last day kita orang dekat Budapest. Kita orang pergi jalan dekat area Branded Street dia. Kita orang just jalan-jalan je sambil cuci mata. Dekat sini banyaklah brand-brand LV, Chanel, Dior. Masa hari terakhir ni baru kita orang sempat untuk try dia punya chimney cake. Dia orang punya famous makanan dekat Budapest. Tengok macam menarik dah apa ni. Kita orang tengah cuba makanan tradisional dia, roti chimney. So ni kita orang ambil flavor koko dan dia ada choco dip Nutella. Tidak main beli lagi. So semua tak cukup satu repeat order. Repeat. So sedap sedap. So chimney cake. Nama dia chimney cake. So harga dia 1,800 apa? Hungry. Foreign kan? Foreign. 1,800 foreign. Harga dia. Apa chimney tu? Cantik kawasan dia. Tapi actually apa yang aku tak suka dekat Budapest ni, dia punya living cost dia sangat-sangat tinggi. Maknanya barang makan dia mahal. Walaupun dia punya rate currency dia lebih kurang Malaysia, tak jauh banyak beza, tapi dia punya living cost, barang makan, makanan memang mahal. And then dia punya public transport pun agak mahal juga. Tapi kita orang kat sini kita ambil 3 hari punya day pass. So dia dah totalkan ransom lah. Semua kita orang boleh naik kat sini. Untuk hari terakhir ni kita orang tak buat banyak aktiviti pun, tak ikut itinerary. Kita orang jalan-jalan santai je dekat Tower Budapest ni sementara nak tunggu train untuk ke Switzerland. Actually best juga tau macam ni. Dia macam slow day, tak rushing. And then kita dapat balik tengok suasana country tu. Budapest ni honestly cantik sangat tau dari bangunan dia, vibe dia. Tapi yang kurang bestnya adalah local people dia. Local people dia ada yang okay dan ada yang macam scary sikit.
Itulah bagi aku pendapat aku untuk Budapest ni. Tapi memang worth it lah bila sampai ke sini. Malam tu kita orang nak naik train 13 jam untuk ke Switzerland. Memang panjang gila journey dia. Kita orang akan tidur dalam train daripada malam sampai ke pagi. Dan pagi tu terus jalan-jalan di Switzerland. So sampai sini sahaja video kita orang kali ni. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Untuk country yang terakhir yang kami pergi untuk Europe trip kali ni di Switzerland. Thank you for watching. Bye.